So, ini adalah hos siram pokok bunga tau. Kecil saja tau. Tapi kau tengok dia punya panjang dia ni. Aku libaskan kat sini. Kau tengok Yang ini kalau kau beli, kau dapat satu set. Nanti aku tunjukkan kau akan dapat satu set dengan dia punya apa? Dia punya, nampak? Ini memang best lah yang ini. Ini kalau nak buat siram pokok bunga, memang sangat-sangat sesuai. Kau tengok sini. Bila korang beli, kau akan dapat satu set macam ni. Dia punya apa ni? Ini dia punya clip dia ni. Masuk saja macam ni. Tak susah, senang saja. So, masukkan dekat sini. Cocokkan dekat bahagian depan ni terlebih dahulu. Okey, nanti saya akan masukkan sini. Sebab dia baru lagi. Okey, masukkan kat sini. Nampak? Cocok masuk. Rapat-rapat. Ketat-ketat. Supaya nanti bila korang buka paip air, dia tak mudah tercabut lah. Senang cakap macam tu kan. Okey, so masukkan. Okey, lepas dah masuk, ikat saja semula kat sini. Dah. Settle. Boleh nampak Dah settle macam ni. Okey, jom sini. Ini dia punya kunci dia ni. Okey. So, masukkan kepala paip sini. Lu ambil dari sana je long. Ambil dari sana je long. Okey, yang ini masukkan dekat sini. So, ini kita bukakan dulu dia punya kunci dia. Longgarkan sikit. Dia punya kunci dia. Kalau susah pakai kunci dia, pakai flat screwdriver pun boleh. Okey, buka. So, kau masuk kat sini. Kalau lubang ni besar, kau pakai yang ini. Dia ada bagi dia punya adapter dia ni. Masukkan saja kat sini. Nampak? Simple saja cara nak pemasangan dia. Lepas tu kau ikat balik lah. Ikat balik dia punya kunci dia. Dah. Okey, settle. Nampak Okey, yang ini saya tak nak cakap banyak. Sebab saya tahu yang ini korang semua tahu buat, tahu pasang. Tapi yang saya nak ceritakan ni adalah dekat bahagian sini dia ni. Dekat bahagian apa tau? Dekat bahagian muncung nozzle dia. Yang ini yang paling best sekali. Sebab dia boleh apa tau? Dia boleh tekanan air dia akan jadi lebih kuat. Okey, jom kita betulkan dulu simpulan-simpulan dia ni. Sebab barang ni tadi dia datang dalam kotak. Berlipat-lipat habis semua sekali. Tapi saya percaya nanti bila air dah buka, dah kuat, dia akan jadi okey. Sekejap kasih saya Chan betulkan simpulan dia dulu. Okey? Kalau So, dia punya berbelit tu semua dah selesai. Yang ini dia datang sekali Ini adalah untuk dia punya clip dia ni. Untuk clip dia punya apa cakap? Dia punya nozzle dia. Ni dia punya nozzle dia ni. Nozzle ni dia akan masuk kat depan ni. Clip saja macam ni. Masukkan. Clip saja macam tu. So sekarang ni kita nak pasang dia punya getah pipe ni dekat bahagian dalam ni dulu. So ini kita masukkan dekat bahagian dalam. Jangan risau. Ini semua korang akan dapat satu set bila korang beli hose ni. Yang ini mana nak beli ni? Kau pergi tengok dekat beg kuning. Saya ada letakkan kat dalam beg kuning. Sekejap kasih saya Chan pasang hose ni terlebih dulu. Sekejap. Okey, selesai. Jom kita tengok macam mana dia punya hasil dia. So saya buka air sedikit dulu. Kita tengok air ni pergi macam mana. Okey, nampak? Wow. Jauhnya. Jauhnya dia punya nozzle dia ni. So kita boleh adjust sama ada nak kembangkan dia ke, nak kuncupkan dia ke. So sangat-sangat sesuai lah untuk kita siram pokok bunga macam ni apa semua sekali kan. Memang sangat sesuai lah nozzle dia ni. Okey, cantik kan? Cantik sangat-sangat. So yang ini saya letakkan dekat dalam beg kuning. Kalau korang nak cari hose siram pokok bunga, hose basuh kereta apa semua sekali, korang boleh tengok hose ni dekat dalam beg kuning. Saya ada letakkan hose ni dekat dalam beg kuning saya. Okey? Assalamualaikum.